Dalam satu hantaran di X, Senator Amerika Syarikat Bernie Sanders merujuk kepada pengaruh besar golongan bilioner dalam pilihan raya AS sebagai "beginilah rupa oligarki" sambil menekankan peranan penting keputusan Mahkamah Agung dalam kes Citizens United v. Federal Election Commission pada tahun 2010 yang telah mengubah lanskap politik negara itu. Sanders menunjukkan peningkatan mengejutkan sebanyak 16.000% dalam perbelanjaan pilihan raya oleh bilioner sejak keputusan kontroversi itu. Kenyataannya menyorot kebimbangan terhadap peranan wang yang semakin besar dalam membentuk keputusan pilihan raya. Sanders mahu membatalkan Citizens United, satu keputusan tahun 2010 yang membenarkan kemasukan wang tanpa had dalam politik. Hantaran Sanders di X menunjukkan bahawa perbelanjaan pilihan raya pada tahun 2024 adalah lebih 2 kali ganda berbanding tahun 2020 dan terus meningkat secara mendadak sejak keputusan tahun 2010 itu. Menurut The Associated Press, AP, pasukan Sanders dengan sengaja menunggu beberapa minggu awal pentadbiran Trump sebelum melancarkan apa yang kini mereka panggil sebagai "jelajah hentikan oligarki" untuk melihat sama ada mana-mana tokoh Demokrat terkenal akan mengisi kekosongan kepimpinan. Bulan lalu, Sanders berkata, "Apa yang semua ini tunjukkan kepada saya, bukan hanya di Michigan atau di Vermont, rakyat negara ini tidak akan membenarkan kita bergerak ke arah oligarki. Ini seperti perhimpunan kempen presiden, bukan? Tapi saya tidak bertanding jawatan presiden, dan ini bukan satu kempen," kata Sanders. "Kita kena buat apa yang perlu. Negara ini sedang menghadapi masalah, dan saya mahu mainkan peranan saya." Sayap kiri Parti Demokrat telah lama memberi amaran bahawa Amerika sedang bergerak ke arah oligarki, di mana segelintir bilioner menguasai sebahagian besar kekayaan dan kuasa politik negara. Bekas Presiden Joe Biden turut memberikan amaran serupa bulan lalu dalam ucapan terakhirnya kepada negara. Oligarki ialah keadaan di mana sekumpulan kecil elit mengawal tindakan kerajaan. Penglibatan bilioner yang semakin meningkat dalam politik telah menimbulkan kebimbangan mengenai penumpuan kuasa dalam tangan segelintir individu kaya, serta potensi kekayaan ini untuk menenggelamkan suara rakyat biasa.